sama kerapu. Ini hasil kita punya gila ni. Sekarang kami sudah masuk di jembatan Pedih. Ada laporan 9-10 angler, 10 angler. Kami akan Kita akan masuk melalui ini untuk sampai ke jembatan menuju ke lumayan je bira-bira adik ni. Baik bosku. ini seperti masih spot jembatan yang berapa ekor menuju Dik, ke lumayan je bira-bira adik ni. Baik bosku. di bawah main bawah. Ini seberapa ekor? Dik, Terbaik dik. Bira-bira di bawah main bawah ni. Ini hasil minggu banyak ulama ni. Okey. Di atas sini banyak ulama juga. Ada senangin sudah naik satu. Ada angler sudah dapat sana. Ini lagi ada gulama juga baru dapat tadi. Gulama. Oke, ini strike pertama, strike kedua lah. Tadi lepuk tu, hampir aku cedera teruk. Kedua, gulama lagi. Aku main di bawah ni sih. Angkat sikit deh, biar aku kagih. Boleh lah. Mantap. Lain-lain gulama ni kita ni. Boleh lah. Dah lah. Wih, size tu. 20 ekor begini deh. Deh. Lumayan sih ni. Boleh saya. Ikan mahal ni. 90 ke 1 kilo. Strike kapas. Oke, mantap. Boleh lah. Jadi gua kapas bos. Siapa si Emi? Angkat dulu Mimi. Ekornya tu Mimi. Wih, nak pari jo. Ini bukan kiampau ni. Aku bilang tadi yang masih ada sikat tu. Wih, jadi. Mantap Mimi. Mantap. Di ujung lagi ni mau ditry ni di. Berkumpul lagi. sama kerapu. Ini hasil kita punya gila ni. Ini ada hasilnya. Dasar ada kerapu lagi dalam. Sampai saja main lagi. Nah. Wih, apa? Iya, batu kerapu di dalam tu. No, bagak-bagak dia. Lihat tu. Ini saja main. Terbaik. Terima kasih lah. Kamu dah apa yang kau hidupkan ah? Ada lumayan lain lah. Terbaik. Rezekimu. Terbaik. Santai-santai pun boleh lah, bos. Jangan mau. Waduh, udang